satu tabiat orang Yaman ni, mereka memang setakat pengalaman kita duduk dengan orang Yaman ni, semangat mereka untuk melawan Amerika dan Israel ni bukan berlaku hari ni. Dulu, sejak daripada dulu lagi mereka telah ditanam generasi mereka bahawa musuh utama mereka adalah Amerika dan juga Israel. Dan mereka kata bercita-cita sejak daripada dulu, kami memang bercita-cita untuk menghadap Israel secara berdepan. Kami nak buh secara proksi ni, kalau boleh nak lawan direct dengan mereka dan juga Israel. Dan mereka telah membuktikanlah kata-kata mereka di atas apa yang sedang berlaku ni, dan ia menyebabkan tekanan yang besar kepada Amerika satu, yang keduanya kepada Israel sendiri, sebab kita tahu roket yang dilancarkan oleh Yaman sampai mana boleh sampai ke dalam Israel, dan ini akan memberikan tekanan yang lebih besar. Dan dengan apa yang berlaku hari ini, kita jangkakan kemungkinan akan berlaku lagi serangan yang susulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Abdul Rahman bin Cik Mat, Muhammad Mahyudin bin Muhammad Yusuf, dan kita berada dalam episod yang ke-41 Ulas Sebentar. Dan sekarang ini kita sedang memasuki fasa yang kedua dan akan memasuki fasa yang ketiga daripada Ramadan. Beberapa hari saja lagi kita akan masuk fasa yang ketiga, dan ia merupakan fasa yang terakhir sebelum daripada kita keluar daripada bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Dan kami daripada tim Ulas Sebentar mendoakan agar semua pendengar yang memberikan sokongan kepada kami sejak daripada sebelum daripada ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diterima segala amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijadikan baki Ramadan ini merupakan Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dalam masa yang sama kita juga berada dalam pelbagai fasa dalam isu pembebasan Masjidil Aqsa, dan kita menyaksikan minggu ini pelbagai drama yang muncul dan pelbagai peristiwa-peristiwa yang besar, termasuklah hari ini kita setakat rakaman yang kita lakukan ini berlaku peristiwa yang tidak dijangka, satu langkah yang diambil oleh Israel. Dan ini semua kita akan cuba untuk berkongsi dalam kupasan kita pada hari ini, dan kita akan bergerak daripada arah Syria dahulu sebelum kita masuk ke kawasan pertembungan utama di Gaza. Ya, jadi di Syria ni, walaupun kita kata kerajaan baru ni setakat ni lah stabil di Damsyik, tetapi di beberapa kawasan yang lain, khususnya di kawasan yang ada kepelbagaian etnik, mazhab, aliran dan seumpamanya, belum lagi selesai sepenuhnya lah. Walaupun kita tengok pada minggu lepas kerajaan baru Syria ni telah berdamai lah dan berjaya membuat perjanjian dengan kumpulan Kurdi, tapi masih ada lagi cabaran-cabaran yang lain, antaranya di Latakia, Tartus, yang menjadi kita kata kawasan majoriti kumpulan Alawi, yang juga dulunya penyokong kuat lah kepada rejim Bashar Assad. Sehingga kali ini belum kita boleh kata 100% lah, walaupun kita kata tidaklah seteruk apa yang berlaku dulu, tapi bila kita tanya orang Syria sendiri, kawasan tu memang ramailah penyokong-penyokong Bashar Assad, bekas-bekas dia tu, saki-baki tu. Kadang-kadang adalah berlaku tengah malam, waktu-waktu tertentu. Jadi memang dia majoriti dia duduk situ, dia boleh buat serangan hendak dan yang seumpamanya lah. Tapi keadaan lebih baik lah daripada sebelum ni, cuma tidaklah 100%. Kemudian kita tengok juga kepada apa yang berlaku di Bukit Golan, yang melibatkan kumpulan Druze. Jadi kumpulan Druze ni mereka hidup sebahagiannya di Lebanon, sebahagiannya di Bukit Golan yang dalam kawalan jajahan Israel, dan sebahagiannya duduk dalam Syria yang bersempadan dengan Bukit Golan. Jadi taburan penduduk yang berpahaman Druze ni, dia memang berada di tengah antara Syria, jajahan Israel dan juga Lebanon. Jadi mereka ni juga menjadi kita kata suatu kumpulan yang penting lah dari segi kalau mereka sokong Israel, untunglah Israel. Kalau mereka ni bersama dengan rakyat Syria ataupun Lebanon, maka agak payahlah bagi Israel ni. Tapi seperti yang telah kita ceritakan sebelum ni, Israel pun tahu kepentingan puak Druze ni, kerana mereka duduk di kawasan yang sensitif lah, sempadan antara Syria
dengan Israel, Lebanon dengan Israel dan seumpamanya. Oleh kerana itu Israel telah membuat bermacam-macam tawaran, pembangunan, bantuan, peluang pekerjaan dan macam-macam lagi supaya Puak Drus ni kembali, bukan kembali, maksudnya menyokong Israel. Dan kalau kita tengok kumpulan Drus ni, dia ada beberapa orang tokoh-tokoh dia lah. Majoriti daripada tokoh-tokoh Drus mengisytiharkan mereka bersama dengan kerajaan Syria yang baru. Tapi ada juga seorang dua yang mengatakan mereka belum yakin sepenuhnya lah dengan kerajaan baru ni. Mereka mahu apabila ditulis perlembagaan baru Syria, ada ditulis dalam perlembagaan tu menjamin hak-hak mereka dan seumpamanya. Jadi benda ni, kenyataan ni kita boleh baca dengan pelbagai jenis bacaan lah. Daripada satu sudut mungkin kita boleh kata mereka betul nak menuntut hak mereka, tapi daripada satu sudut yang lain sebenarnya mereka ni nak main tarik tali dan nak main politik. Dia tak kata dia sokong Israel, tapi dalam masa yang sama dia juga belum menyatakan sokongan kepada kerajaan baru. Jadi ada permainan lah yang nak dibuat di situ. Jadi kita tengok bila Israel membuka tawaran lah kepada puak-puak Drus untuk pergi ke Bukit Golan menziarahi yang dikatakan makam ataupun kubur Nabi Syuaib alaihissalam. Ada usaha-usaha daripada sebahagian Drus untuk menggagalkan perancangan Israel itu, tapi ada juga sekumpulan Drus yang pergi menerima jemputan dan lawatan yang dianjurkan oleh Israel, memberi peluang kepada puak-puak Drus untuk melawat dan menziarahi makam Nabi Syuaib di kawasan Bukit Golan. Ada sebahagian daripada orang Drus cuba mewajarkan apa yang dilakukan oleh Drus ni, menerima jemputan dan lawatan yang diberi laluan oleh Israel ni. Dia kata benda ni bukan lawatan yang bersifat politik, bukan makna kita sokong Israel, tapi lebih kepada lawatan keagamaan. Dan juga memang sesama puak-puak Drus ni dia ada ahli keluarga. Sebab tu kita kata tadi dia duduk tu di tempat yang tengah-tengah antara Syria, Israel dan juga Palestin dan juga Lebanon. Jadi sepatutnya benda ni boleh pergi mari lama dah. Jadi bila Israel buka peluang ni, kita ambil lah peluang tu, kita pergi ziarah tempat ibadat kita, kubur Nabi Syuaib, dan juga kita pergi buat lawatan kepada ahli keluarga 2-3 pupu ke, benda-benda gitulah. Tapi hakikatnya makna kita boleh tengok sikap sebahagian daripada Drus ni, mereka pun lebih kepada nak menjaga kepentingan mereka saja. Mereka nak mengambil peluang yang ditawarkan oleh Israel, dan mungkin kalau kerajaan Syria kuat pula akan datang, yang akan ambil peluang daripada kerajaan Syria pula. Jadi tengah dak tepi jugalah Drus ni setakat ni. Jadi itulah lebih kurang apa yang berlaku antara Drus dengan kerajaan Syria dan juga Israel. Jadi kesimpulannya, mereka telah menerima, bukan semua, kita tak kata semua Drus, kita sebahagian Drus telah menerima jemputan dan mengambil peluang lah yang diberi oleh Israel itu. Dan setengah daripada bahasa penganalisis mengatakan bahawa cara Israel menggunakan kain gesture ni, ataupun gesture sebut aku mana tak tahu, nak menunjukkan mereka ni menawarkan kebaikan mereka kepada Drus ni, di antara salah satu untuk menarik perhatian Drus lah. Walaupun ada juga yang mengatakan bahawa Drus yang menerima tawaran Israel sebab dia berlakunya penyelarasan yang baik daripada pihak Israel bersama dengan Drus. Dan ini kali pertama dalam tempoh berpuluh tahun Israel membenarkan kumpulan Drus daripada Syria masuk, dan tujuan ialah untuk menawan hati puak-puak Drus ni supaya mereka ni menerima tawaran demi tawaran yang ditawarkan oleh Israel pada mereka, khususnya dalam untuk mengambil tanah Syria ni sebahagian daripada mereka, dengan menjadikan penduduk di Syria yang mitok sendiri berada dalam Israel. Dan ada juga yang mengatakan bahawa puak Drus pun yang mengikuti perjalanan ataupun lawatan sambil belajar ni. Tujuan dia adalah untuk tarik tali lah, antaranya untuk menekan kerajaan Syria bahawa mereka ni mempunyai option selain daripada apa yang berlaku. Dan ini kita panggil waraqatul dhabt yang dimiliki oleh Drus untuk mereka mendapat tempat dalam Syria. Dan ini boleh berlaku dalam banyak faktor lah, dan kita tak nafikan bahawa ia boleh berlaku dalam banyak keadaan. Sebab ada sebagian orang ni dia tak faham dari sudut politik, dia nampak bahasa lainnya naif lah. Maksudnya orang nampak buat baik, kita kira orang tu nak buat baik, sedangkan di sana kebaikan yang ditunjukkan itu bertujuan untuk
mendapatkan matlamat yang lain yang ada di sebalik daripada perkara yang berlaku. Dan yang menariknya, penduduk-penduduk Israel atau berita-berita Israel tidak mengambil tempat mana tentang apa yang berlaku. Maksudnya tidak dibesarkan berita ni. Biasanya sebelum daripada ni, berita-berita yang seperti ini akan mendapat tempat yang besar dalam media nasional yang dimiliki oleh Israel. Tapi apa yang berlaku ialah mereka sekadar membuat liputan secara ringkas dan tidak membuat apa-apa ulasan yang lebih detail berkaitan dengan perkara ni. Dan tak tahulah di sana memang naratif tu saja buat lagu tu ataupun lagu mana. Tapi kita tengok akan perkembangan yang akan datang berlaku. Dan kita juga menyaksikan berlakunya beberapa peristiwa yang besarlah maknanya, sehingga menimbulkan kepada pertempuran dan menimbulkan kepada perbalahan bersenjata di antara Lebanon dan Syria, sehingga mengakibatkan pertempuran. Dan kita juga menunggu laporan-laporan berkaitan dengan peristiwa itu secara lebih detail. Tapi setakat yang ada ni adalah kerana mereka ni berbalah dari sudut sempadan antara Syria dan juga Lebanon. Dan sehingga sekarang ni sebenarnya beberapa negara yang berada di sekeliling Israel ini, yang berada di sekeliling Palestin, yang terlibat dengan konflik ini, mereka mengalami masalah dari sudut sempadan. Sebab hakikat yang kita kena terima bahawa negara-negara ini mengalami konflik dan mengalami peperangan telah berpuluh tahun. Dan setiap kali peperangan ia akan ada masalah dari sudut sempadan. Sebab contohnya apa yang berlaku di Lebanon dan Syria, ataupun yang berlaku antara Lebanon dengan Israel sekalipun, setiap kali berlaku perang mereka akan claim ni adalah sepadan dia. Hak ni kata sepadan dia. Dan ini menyebabkan berlakunya perbalahan dan ia menimbulkan kepada sehinggalah kepada tahap pertempuran bersenjata. Yelah, maknanya kalau kita tengok apa yang berlaku beberapa hari terakhir ni, 3-4 hari terakhir ni, dia berpunca daripada yang dikatakan 3 orang tentera kerajaan Syria baru ni ditangkap dan dibawa masuk ke dalam kawasan Lebanon, kemudian dibunuh. Ada 2 riwayat cerita ni. Riwayat kerajaan Syria, dia menuduh Hizbullah ataupun orang yang penyokong Hizbullah lah yang melakukan benda ni. Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua daripada pihak Hizbullah dan juga daripada pihak Lebanon sendiri. Dia kata Hizbullah tidak ada kaitan. Yang terlibat dengan masalah ni adalah kumpulan penyelundup. Penyelundup jadah, penyelundup barang, senjata dan seumpamanya lah. Jadi bila ada, dia kata 3 orang ni masuk ke dalam wilayah dan kawasan Lebanon, maka menjadi suatu, kita kata, alasan lah untuk mereka ni ditangkap. Cuma bunuh tu mungkin tak setuju, tapi mereka ni boleh ditangkap kerana mereka telah menyeberangi sempadan daripada Syria masuk ke Lebanon tanpa kebenaran. Jadi nak ceritanya, kalau ikut riwayat kedua ni, ada juga kecuaian dan kesilapan daripada pihak Syria. Tapi tidaklah mewajarkan siapa mereka tu dibunuh, tapi kecuaian tu ada, katanya gitu. Sebab tu kita kata sekarang ni ada 2 riwayat. Riwayat pertama kata daripada kerajaan Syria baru kata, mana tentera dia ni tidak melakukan apa-apa kesalahan, tapi mereka dicolek dan dibawa ke dalam Lebanon, kemudian mereka ni dibunuh oleh sama ada kumpulan Hizbullah ataupun orang-orang yang menyokong Hizbullah. Tapi Hizbullah menafikan. Cuma yang kita kena faham ni ialah masalah macam Ustaz Ahmad kata tadi. Dia masalah sempadan ni gitulah. Sejak daripada kita kata perjanjian Sykes-Picot dulu, memang penjajah telah membahagikan Lebanon, Syria, apa benda. Kadang-kadang setengah tempat tu sempadan dia tu tidak jelas. Seperti yang berlaku pertempuran antara sempadan Syria dengan Lebanon 2-3 hari ni ialah masalahnya sempadan ni, kalau kita tengok sempadan antara Syria dengan Lebanon ni panjang. Ada sempadan yang border yang rasmi, adalah immigration, cok pasport apa benda tu, dan ada lagi sempadan yang jauh jaraknya, tidak ada apa-apa, pagar pun tak ada, kawasan berbukit, dan memang susah untuk tentera Lebanon dan Syria nak kawal ke setiap inci sempadan tu, memang susah, memang payah. Dan dalam keadaan sekarang ni pula tak cukup tenaga, tak cukup tentera. Kita pun tahu maknanya di Lebanon ada masalah dengan Israel. Di belah selatan tu kebanyakan tentera dikerah untuk duduk di belah selatan dengan bersempadan dengan Israel. Jadi hak sepadan dengan Syria ni pula berlaku, kita kata, kelompangan lah.
Tapi bukan baru lagi ni, benda ni cerita lama dah, daripada zaman dulu lagi pun. Memang gitulah keadaannya, sebab kawasan sepadan tu berbukit, bergunung, jadi benda ni bukan satu benda yang mudah lah untuk dikawal, sama ada daripada belah Syria ataupun daripada Lubnan tu sendiri tidak mampu nak kawal sepadan tu 100%, satu benda yang payah. Jadi bila berlaku gitu tu tengok, benda ni kawasan tu dikuasai sebenarnya oleh dia panggil kabilah ataupun ada puak-puak yang duduk situ. Ada Al-Asyair, ada kabilah, ada puak yang duduk situ. Mereka lah sebenarnya yang menguasai tempat tu. Dan ada sebahagian ada kalangan mereka ni yang bekerja sebagai penyeluduk. Penyeluduk ni macam-macam penyeluduk lah. Ada penyeluduk dadah pun ada, penyeluduk barangan pun ada, penyeluduk senjata pun ada. Kerja biasa sepadan. Jadi benda-benda biasa macam kita lah. Mana Malaysia dengan Thailand ada orang seduduk beras, ada orang seduduk dulu orang seduduk mercung. Hari ni mercung sudah dibenarkan, tapi ceritanya benda itulah yang berlaku. Jadi bapak ni dia ada senjata. Jadi itulah jadi timbul masalah. Cuma bagi kita harapkan benda ni dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik lah. Sebab tidak ada gunanya lah, tidak ada faedah sesama kita orang Islam, sesama orang Arab khususnya. Jadi mereka sepatutnya berunding lah masalah ni daripada terus berperang, kerana keadaan sekarang ni adalah kita kata tidak patutlah berlaku peperangan. Tapi katanya berita yang terakhir kita terima ialah telah berlaku persefahaman dan juga persetujuan di antara kerajaan Syria baru dan kerajaan Lubnan akan dihentikan serangan dan akan dicari jalan lah bagaimana nak mententerangkan sepadan Lubnan dengan Syria ni. Tidak boleh dinafikan bahawa Sading konflik di dalam Syria ni jadi tegang dengan Lubnan sebab akibat daripada sepanjang konflik 13-14 tahun ni lah. Sebab kerana Hizbullah memberikan sokongan kepada Bashar Assad sebelum daripada ni. Jadi segala isu yang berlaku, tohmahan itu mudah untuk dilemparkan kepada mana-mana pihak. Jadi pihak Hizbullah pun boleh, sebab ia fanatik dua belah pihak ni ada. Dan kalau kita dengar daripada media sosial sekalipun, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka yang menyokong sama ada Hizbullah ataupun yang menyokong kerajaan Syria yang baru ni, memang ketegangan itu tidak boleh dihilangkan dengan mudah. Sebab ia perang, sebab bukan balah mulut lidah ni, sebab ia mereka ni berperang sehingga kepada berlakunya pembunuhan dan sebagainya, dan masing-masing mengungkit cerita-cerita lama bagaimana operasi-operasi yang telah dilakukan yang mengorbankan rakan-rakan serta keluarga mereka ni. Dan ia satu cabaran lah untuk memberikan suasana yang harmoni antara Syria dan juga Hizbullah secara khususnya selain daripada Lubnan. Tetapi kita juga menyaksikan bagaimana Syria telah berjaya membuat hubungan yang baik dengan Iraq. Walaupun Iraq ni menjadi antara base laluan kepada senjata yang dibekalkan daripada Iran untuk masuk ke Lubnan melalui jalan Syria. Dan kita juga mengetahui bahawa di sana terdapat juga ketegangan baru-baru ni apabila Iraq membuka ruang kepada bekas tentera-tentera Bashar Assad untuk berlindung lari ke dalam negara mereka dan sebagainya dalam tempoh pergulingan Bashar Assad baru ni. Tetapi kita mentengok dalam minggu ni berlakunya pertemuan antara wakil kedua negara dan mereka telah membuat ucapan dan mereka telah menjalinkan hubungan dengan yang lebih baik lah. Dan harapan kita rantau itu menjadi dengan keadaan yang lebih baik dan mampu untuk membangunkan Syria dengan lebih baik lah. Dan dalam masa yang sama kita juga menyaksikan bagaimana ketegangan antara kerajaan Syria yang baru dan juga Israel juga berlaku dalam tempoh seminggu ni. Dan antara yang kita kata menyejukkan hati kita juga apabila setakat ni lah melalui kita panggil ucapan yang diberikan oleh Ahmad Sharak apabila menyatakan bahawa kerajaan Syria ni akan dibuat dustur perlembagaannya berteraskan kepada syariat Islam. Dan memang yang kita nak cuma kumpulan sekular, kumpulan liberal Arab Syria ni ataupun kumpulan nasionalisme ni kuatlah menentang sekarang ni. Dia kata Syria bukan negara begini-begini, bukan negara yang nak menegakkan syariat Islam, dan Muhammad Sharak ni cuba untuk mewujudkan kembali ISIS dan sebagainya. Tomah ni kembali keluarlah, tapi nak menunjukkan bahawa kenyataan awal ni ia memberikan respon yang baiklah kepada mereka yang berada di dalam kumpulan yang nak menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dan kita akan saksikan perkembangan yang akan datang apa yang berlaku di antara Syria dan juga negara-negara sekeliling. Jadi Syria ni masalah perlembagaan ni bukan satu benda yang baru lah. Dulu pun kalau tengok zaman bila Hafiz al-Assad ayah kepada Bashar Assad pun,
sudah ada cubaan daripada sekumpulan ulama Ikhwan Muslimin sendiri masa tu zaman Dr. Mustafa As-Sibai kalau tak silap saya, dan ramai lagi lah ulama-ulama negeri Syam yang mencadangkan supaya diletakkan dalam perlembagaan negara ni Islam sebagai agama rasmi negara, tapi ditolak. Yang ada sebelum ni hanyalah Presiden Syria mesti seorang Muslim, setakat tu sahaja. Mana hak Islam situ je. Itu je. Mana Presiden Syria adalah seorang Muslim, setakat tu je. Jadi sudah tentulah bila kita kata tertubuhnya kerajaan baru ni yang mana disokong oleh ramailah di kalangan ulama-ulama Syria sendiri menyokong, dan kalau tengok Syekh Usama Ar-Rifai yang menjadi kita kata mufti Syria lah sekarang ni, sudah tentulah isu kita kata Islam sebagai perlembagaan ataupun Islam sebagai kita rujukan utama dalam negara baru Syria ni memang satu yang tidak dapat kita elokkan lah. Mesti para ulama ni mereka sudah belajar daripada pengalaman yang lepas bagaimana bila Islam dikesampingkan jadi menimbulkan masalah kepada orang Islam lah di Syria. Dia kerana majoriti orang Syria ni memang orang Muslim ahli sunnah dan seumpamanya. Tapi yang jadi masalahnya kumpulan yang mengaku liberal sekular ni mereka cuba merampas hak orang Islam. Minoriti ni cuba nak merampas hak orang Islam nak mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan kita semua tahu sejarah Islam lama dah. Islam di Syria ni, di Damsyik ni pusat ibu negara kepada kerajaan Islam Bani Umayyah zaman dulu. Tak pernah kita dengar cerita orang bukan Islam dirombak rumah ibadat mereka, mereka tidak dibenarkan sembahyang cara mereka, tak dibenarkan untuk. Yang jadi masalahnya hari ni bila kita nak meletakkan Islam di depan, kumpulan minoriti, mereka ni pula yang tidak setuju. Mereka nak menghalang hak mereka bila bercakap demokrasi, bila bercakap liberal. Tapi bila kita orang Islam nak buat ajaran Islam, tak boleh. Dia nak buat fahaman dia tak apa. Jadi benda ni satu benda yang kontradik lah daripada orang yang mendakwa sekular, orang yang mendakwa liberal, orang yang mendakwa demokrasi. Sebab apa majoriti tak boleh nak mengamalkan Islam, nak meletakkan. Orang ajak bebas tapi kita tak nak bebas. Dia je boleh bebas. Dia je boleh bebas. Jadi benda ni satu benda yang tak masuk akal lah. Jadi sebab itulah kalau kita tengok apa yang cuba dilakukan oleh kerajaan Syria ni, kita menyokong semua yang baik, kita sokong dan kita berharap benda ni berjaya. Dan kita kena, tapi sini pentinglah kita kata permainan media ni kita kena gambarkan bahawa benda ni adalah satu tuntutan majoriti. Benda ni bukan minoriti, kita majoriti, dan benda ni bukan benda baru. Benda ni orang Syria Islam ni lama dah, lebih pada 1400 tahun dululah maknanya. Jadi sebab itulah kita harap cubaan Syria kalau betul mereka nak buat menjadikan Islam sebagai perlembagaan dan juga wujukan undang-undang, semoga usaha ni diberkati dan benda ni berjaya lah, insya-Allah. Dan Syria memang menjadi harapan dia sebab dia negara yang mempunyai sejarah yang terlalu besar sejak daripada pembebasan ataupun pembukaan kota Islam pada zaman sahabat sehinggalah pada zaman kegemilangan Islam. Semua ulama-ulama besar pernah bertapak, khususnya di Jami' Umawi tu. Bila baru ni saya dengar ucapan yang dikeluarkan oleh Syekh Hasan Ad-Dadu mengatakan bahawa bila mana dia buat ucapan di Jami' Umawi, dia sebut habis nama-nama ulama yang penuh. Kita kata dahsyat masjid Jami' Umawi ni, maksudnya kita dak mari sudut tu. Bila dia cerita sudut tu, tapak tu daripada zaman Sayyidina Muawiyah, siapa nama-nama ulama bertapak menunjukkan kegemilangan Islam di Syria yang pernah disaksikan oleh bumi Syria itu sendiri. Dan kita nak berpindah kepada negara yang jauh daripada tempat konflik. Mana jauh lah dengan jarak ni, tetapi something tak jangka orang lain. Dan yang keduanya ialah mereka ni memang Tuhan berikan sebagai satu kumpulan yang menjadi penyejuk kepada umat Islam di atas apa yang berlaku setelah daripada negara umat Islam meninggalkan penduduk Palestin berseorangan sekarang ni. Dan mereka lah satu-satunya kumpulan yang masih bersama dengan para pejuang yang berada di Palestin, bahkan bersedia untuk mengorbankan dan telah mengorbankan negara mereka. Dan juga mereka mempunyai kekuatan yang tidak kuranglah berbanding dengan musuh, walaupun dunia menganggap bahawa dia merupakan negara yang mundur dan negara yang susah, dia mengalami masalah isu kemanusiaan, kebuluran dan sebagainya. Tapi rupa-rupanya melalui persenjataan gagah. Sebab bertujuan bermatlamatkan kerana untuk menghalang kuasa besar dunia, dan ia pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tuhan berilah pada mereka ni dengan semangat ada dah,
keberanian ada dah. Jadi persenjataan Tuhan tolong melalui apa yang berlaku pada hari ini. Kita menyaksikan apa yang sedang berlaku di Yaman. Dan kita tahu dalam tempoh seminggu ni, kita sebut dalam pertemuan yang lepas bahawa Yaman telah mengeluarkan kenyataan mereka beri tempoh selama 4 hari untuk Israel membawa masuk bekalan makanan dan juga segala bentuk bantuan kemanusiaan ke dalam Gaza yang telah disekat. Dan mereka telah beri tempoh 4 hari, dan semua orang tahu mereka ni bukan negara yang beri ancaman ugutan sia-sia. Termasuklah Israel pun tahu. Maksudnya kalau ugutan ancaman dia serius. Dan akhirnya benar berlaku bila mana habisnya tempoh 4 hari, mereka memulakan kembali sekatan laut yang telah dilakukan setahun lebih sebelum daripada ni. Dan akhirnya mereka telah mengambil keputusan, dan perkara ini pun dalam makluman Israel. Maksudnya jadi wakil lah kepada Israel untuk menyerang Yaman, bagi memberi tekanan kepada Yaman supaya tidak melakukan sekatan ini, dan menyaksikan bagaimana mereka telah melakukan pengeboman. Ada riwayat kata 70 kali, dia kata 80 serangan ke Sana'a dan juga beberapa tempat di sebelah Hudaidah, yang menyaksikan target mereka ni yang utama adalah daripada kalangan orang awam. Sebab kawasan yang diserang tu walaupun disebut sebagai tepat rumah ataupun pusat operasi yang dimiliki oleh Husi dan sebagainya, tapi hakikatnya kalau kita orang yang berada yang kita kenal tempat-tempat yang diserang ni, kawasan sama ada kawasan pusat kepada perniagaan, tempat orang berniaga, mana kedai saja, tempat orang ramai, ataupun tempat bangunan milik orang awam, tempat rumah tinggal dan sebagainya, apartmen yang ada. Dan memang betul menyaksikan yang ramai terbunuhnya daripada wanita, kanak-kanak daripada mereka yang berkeluarga, kerana mereka melakukan serangan itu di tempat orang awam. Dan kita juga menyaksikan serangan balas daripada Yaman selepas daripada itu. Iyalah, apa yang berlaku di Yaman ni bukanlah benda yang baru. Mana sebelum ni pun Amerika di zaman Joe Biden telah melakukan benda yang sama lah. Tapi macam kita sebut dulu, masalah utama Amerika dan Israel dengan Yaman ialah mereka kekurangan maklumat risikang. Tidak ada maklumat yang banyak. Sebab tu mereka menyerang seperti yang Ustaz Amal sebut tadi, kawasan orang awam, kawasan perniagaan dan seumpamanya. Benda ni sebenarnya dari segi taktik perang tak ada apa pun. Bukan suatu benda yang boleh dikatakan pencapaian dalam perang sebenarnya. Sebab yang dibunuh tu bukan tentera, yang dibunuh tu bukan pimpinan utama kepada kumpulan Husi, bukan juga gudang senjata. Tapi benda ni lebih kepada nak menekan kumpulan Husi saja. Sebab tu ada penganalisis tentera di Israel sendiri pun dia kata serangan yang dilakukan oleh Amerika terhadap Yaman ni gagal dan tidak akan membuahkan hasil. Yang sepatutnya ialah kita melakukan irtialat, maknanya pembunuhan terhadap pimpinan-pimpinan kumpulan Husi. Tapi dia akan pergi kepada masalah yang kedua pula. Maklumat itu tidak ada. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ni ialah walaupun kita kata serangan yang begitu besar, tapi kesannya dari segi perang tidak adalah satu kesan yang besar. Yang ada hanyalah kita kata mereka ni melakukan jenayah perang je lah. Membunuh orang awam, merosakkan bangunan awam, tempat perniagaan dan yang seumpamanya. Sebab itu saja yang mereka boleh buat mengikut kemampuan dan maklumat yang ada pada mereka. Tapi hakikat sebenarnya tidak ada suatu kejayaan dari segi taktikal perang, tidak ada apa kejayaan. Akhirnya macam Ustaz Amal sebut tadi, Husi pula membalas. Sehingga kapal perang Amerika tu, kapal pengangkut pesawat tempur Amerika tu terpaksa melarikan diri jauh lebih pada 1,300 km daripada darat Yaman ni, mana jauh lah. Jadi sebenarnya tapi berita ni tidak disiarkan di belah, tidak dibesarkan di belah Amerika dan Israel, yang diperbesarkan serangan mereka yang berpuluh-puluh serangan tu. Jadi bila orang baca, orang bayang, orang kata mati dah Husi ni, mati dah orang Yaman ni. Tapi sebenarnya kesan itu bukan begitu. Jadi itulah kita kata secara ringkas bentuk serangan Amerika dan juga serangan balas daripada Husi, dan apa yang diserang sebenarnya di Yaman. Dan sebenarnya Amerika dan Israel pun tahu bahawa Yaman ni telah membuktikan kata-kata dia sebelum ni, mereka tidak akan berganjak, dan itulah yang sedang kita lihat. Dan ke mana benda ni akan pergi, kita tunggu dan lihatlah. Dan kalau mengikut laporan Sading, Yaman telah membuat serangan balas melalui 3 balistik
dengan drone dan roket yang dilancarkan oleh mereka ni, dan mereka telah membuat serangan 18 serangan mereka buat, dan 2 serangan itu kena. Diriwayatkan kena, walaupun kita tidak ada bukti bergambar dan bervideo lah setakat ni, tapi mengikut daripada penganalisis yang kita dengar daripada internet dan sebagainya, sebagaimana yang dulu juga berlaku, yang pernah berlaku bila mana dia serang Abraham Lincoln juga kena, cuma dinafikan pada peringkat awal dan akhirnya mereka mengaku. Dan hak ni yang Henry Truman ini juga dikatakan bahawa terkena 2 serangan dan menyebabkan ada kru kapal ni yang tercedera dan ada yang hilang, kata. Maksudnya mungkin sebab kecederaan yang berlaku. Dan kalau baca daripada laporan serangan yang dilakukan oleh Yaman ni menarik juga, sebab serangan balas dia ni dia berlaku bukan sekali, dia buat beberapa fasa, dan antara fasa yang berlakunya ialah bila mana bagaimana yang berlaku sebelum daripada ni. Maklumat yang Yaman dapat ni agak bisa lah, sebab bila mana mereka serang, lepas tu Yaman serang balas dan mereka cuba untuk serang. Bila mana mereka berlepas untuk serang, ketika mana nak berlepas tu telah diserang kapal. Maksudnya ia memberi masalah kepada mereka. Maksudnya macam mana mereka dapat maklumat akan Amerika akan terbang di F-15 dan sebagainya, akan bergerak daripada kapal. Dan ni rumit lah, maksudnya satu operasi yang agak rumit. Kita rasa macam mudah pasal kita tak terlibat dengan ketenteraan, tapi kita dengar ulasan daripada pihak ketenteraan, dia kata ni bukan maklumat yang mudah. Orang yang mempunyai radar, yang mempunyai sistem-sistem yang canggih saja yang boleh mengenal pasti dan mengetahui perkara ni. Dan kita tidak boleh dinafikan, walaupun Yaman tak pernah mengaku, tapi mereka mempunyai sistem, mungkin satelit, radar, mungkin dapat bantuan daripada, walaupun kalau istilah merekanya dapat bantuan daripada Iran lah. Maknanya Yaman ni adalah Iran. Ya, Iran hak besar duduk di Iran, Iran hak kecil duduk di Yaman. Sebab mereka ni melancarkan serangan, koordinat mereka dan waktu mereka tepat seolah-olah mereka mempunyai sistem satelit sendiri, dan kemungkinan dibantu oleh pihak-pihak yang lain tidak boleh dinafikan lah. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka sebenarnya, jangkaan mereka mana tidak ada kenyataan, tapi kita rasalah jangkaan yang dibuat oleh mereka bila mana mereka menyerang Yaman dengan skala yang besar, dengan tekanan yang sebegitu. Tujuannya untuk memberi tekanan. Tapi apa yang berlaku, bukan sahaja pimpinan utama Yaman yang mengeluarkan kenyataan dalam pelbagai interview. Mereka mengatakan bahawa sehingga ada wartawan yang menanya kepada mereka, macam mana kamu Yaman, negara yang miskin, negara yang tidak mempunyai persenjataan yang selayaknya untuk menentang mereka, tidakkah kamu merasa takut dengan penentangan dengan mereka? Jawapan mereka simple. Dia kata, kami tidak takut pada mereka, kami tidak takut pada Israel, kami hanya takut pada Allah. Dengar jawapan dia memang kemas. Memang jawapan paling kemas kakak ni. Tak ada orang boleh lawan jawapan ni. Dia kata, kalau ikut ukuran manusia memang kami kalah, tapi kami ikut ukuran Tuhan. Tengok jawapan dia. Dan tapi nak kabarnya, daripada situasi yang berlaku ini, apa yang berlaku ialah satu tabiat orang Yaman ni, mereka memang setakat pengalaman kita duduk dengan orang Yaman ni, semangat mereka untuk melawan Amerika dan Israel ini bukan berlaku hari ni. Dulu, sejak daripada dulu lagi mereka telah ditanam generasi mereka bahawa musuh utama mereka adalah Amerika dan juga Israel. Dan mereka kata bercita-cita sejak daripada dulu, kami memang bercita-cita untuk menghadap Israel secara berdepan. Kami nak buh secara proksi ni, kalau boleh nak lawan direct dengan mereka dan juga Israel. Dan mereka telah membuktikanlah kata-kata mereka di atas apa yang sedang berlaku ni, dan ia menyebabkan tekanan yang besar kepada Amerika satu, yang keduanya kepada Israel sendiri, sebab kita tahu roket yang dilancarkan oleh Yaman sampai mana boleh sampai ke dalam Israel, dan ini akan memberikan tekanan yang lebih besar. Dan dengan apa yang berlaku hari ini, kita jangkakan kemungkinan akan berlaku lagi serangan yang susulan. Iyalah, kalau dululah kita tengok dulu, bila berlaku perang di Gaza, sebelum daripada berlaku gencatan senjata, Yaman juga mengambil bahagian sama menyerang Israel. Jadi apa yang berlaku ialah bukan setakat kapal Amerika, kapal Israel, dia juga mengganggu perjalanan kapal-kapal negara-negara lain. Sebab bila situasi di Laut Merah dan juga Laut Arak ni tegang berperang, benda ni mengganggu perjalanan semua orang. Jadi sebab tu daripada pihak Yaman sendiri pun dia kata, gangguan terhadap laluan perjalanan ni jangan salahkan dia.
salahkan mereka dari Israel kerana mereka yang memulakan benda ni. Jadi benda yang sama juga kita boleh jangkakan akan berlaku pada hari ini, yang mana sebelum daripada ni kalau kita tengok tau, bila Yaman menyerang Israel, 2 juta orang berlari dalam satu masa untuk masuk ke bunker, kubu bawah tanah dan seumpamanya, dan benda ni amat-amatlah memenatkan rakyat Israel. Jadi bila Israel dia buat gini dengan dibantu oleh sekutu dia mereka ni, tujuannya nak menghapuskan, nak melemahkan Yaman, yang mana kalau kita tengok setakat ni lah mengikut bacaan penganalisis, paksi kepada penentang Israel ni, pada pandangan Israel mereka telah berjaya menundukkan ataupun melemahkan Lebanon, Hezbollah, berjaya menundukkan Iraq, katanya pada pandangan Israel gitulah. Tinggal satu lagi yang menyokong kepada Gaza ni ialah Yaman. Jadi mereka nak buat serangan ni, mereka nak menundukkan dan nak melemahkan juga Yaman supaya tidak menyokong apa yang berlaku di Gaza. Tapi setakat ni kita tengok apa yang berlaku sebaliknya lah. Yang akan jadi masalahnya, sebab tu Yaman sendiri pun dia kata mereka masih ada banyak lagi pilihan lain untuk mengajar dan bertindak balas terhadap Amerika dan Israel. Dan jika Amerika maknanya tidak menghentikan serangan dia terhadap Yaman, mereka ada pilihan lain, mereka akan meningkatkan lagi serangan balas mereka. Dan mungkin kita akan kembali kepada apa yang telah kita tengok sebelum daripada ni lah. Israel diserang setiap hari ataupun 2 hari sekali. Walaupun kita nampak ada orang kata tak siapa, ada orang kata tak kena, tapi kita kena sedar kesan dari segi psikologi, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi rundingan. Jadi tidak akhirnya jika orang Gaza tidak tunduk terhadap serangan Israel dan orang Yaman pun tidak tunduk terhadap serangan mereka, akhirnya kesudahan mereka terpaksa pergi ke meja rundingan juga pada akhirnya. Nyataan Nasruddin ini mengatakan bahawa, dia cakap kepada Al-Huthiyin, mengatakan bahawa at-tas'id muqabil at-tas'id. Maksudnya serang, aku akan lawan dengan serang. Dan antara bingkul ahdaf, target yang dimiliki oleh Yaman ni, antara yang menakutkan bila mana mereka pernah hugut dulu bahawa mereka akan serang, bukan sekadar Israel, bukan sekadar kapal-kapal, bahkan base-base mereka yang berada di sekeliling tu banyak. Termasuklah yang berada di Saudi dan sebagainya. Kalau kita ingat ancaman ataupun ugutan mereka pernah beri pada Saudi dulu dan sebagainya, dan kalau mereka letup telaga minyak, dia akan beri kesan kepada mereka walaupun tidak secara langsung, tapi akan beri kesan kepada hubungan dan sebagainya. Dan ini semua benda yang menakutkan orang yang berada di sekeliling itulah. Dan kita masuk kepada apa yang sedang berlaku di Gaza. Dan hari ini menyaksikan bahawa bagaimana Israel telah memutuskan untuk menghentikan ataupun membatalkan genjatan senjata yang telah dipersetujui dan telah memulakan kembali serangan. Dan setakat rakaman yang dibuat ni, kita membaca laporan bahawa mereka yang telah terbunuh lebih daripada 200 orang dan mereka yang tercedera masih ramai, dan kemungkinan bilangan ini akan meningkat. Dan mereka telah membuat serangan besar-besaran pada waktu malam, malam lah di waktu Gaza, ketika mana sebahagian besar daripada penduduk Gaza ni telah lena tidur, dan kebanyakan mereka yang mati ni adalah daripada kanak-kanak, selain daripada wanita. Dan tak tahu nak kata lagu mana kanak-kanak dan wanita ni, tak tahu, mungkin ejen Hamas yang terbesar sehingga mereka membunuh ramai daripada penduduk Palestin daripada kalangan kanak-kanak dan wanita. Tetapi kita nak ceritakan tentang apa yang berlaku dalam tempoh seminggu ni. Seminggu ni merupakan waktu yang tegang antara Hamas dan juga Israel bersama dengan kumpulan-kumpulan perunding yang ada, di mana Israel memberi tawaran, telah membuat ugutan. Amerika melalui Witkoff juga telah membuat tawaran, telah membuat rundingan. Hamas telah mengatakan jawapan mereka, dan boleh kata al-awraq, semua moda-moda perbincangan yang berlaku berterabur habis. Israel dia kata bahawa sekarang ni mereka tambah lagi masuk kepada genjatan perbincangan kepada fasa yang kedua. Mereka nak buat perjanjian genjatan senjata yang baru. Hamas kata kita buat perjanjian senjata telah, kita lakukan perjanjian genjatan senjata fasa pertama dan kita telah berjanji akan masuk fasa yang kedua. Semua perjanjian yang akan mari selepas daripada ni mesti berdasarkan
bersandarkan kepada perjanjian yang pertama yang telah diluluskan sebelum daripada ni. Mereka membawa cadangan dia, mereka berpujuk Hamas dan sebagainya, macam-macam lah senario-senario yang telah dilontarkan, dan pelbagai drama yang berlaku dalam pertemuan ini, sehinggalah tuduh menuduh mereka yang tidak menerima rundingan ini adalah Hamas, dan Hamas mengatakan yang cuba menggagalkan rundingan ini adalah daripada Israel. Dan hakikat sebenarnya memang kita menyaksikan bahawa Israel, khususnya daripada Netanyahu, telah membuat perancangan dan perjalanan, setakat perjalanan ini untuk menggagalkan rundingan, dan ini telah berlaku, dan akhirnya berlaku peperangan yang berlaku hari ini. Ialah daripada satu sudut, Israel telah umum melancarkan perang semula ke atas Gaza. Dia letak slogan dia ialah untuk mengembalikan tawanan. Sebab dia kata Hamas tak terima tawaran daripada Witkoff dan juga Israel, maka kita perang lah. Iaitu jenama tajuk yang dia beri itu, untuk mengembalikan tawanan, untuk menekan Hamas supaya memulangkan tawanan. Tetapi kita semua tahu, Israel pun tahu, kita pun tahu, yang biasa ikut perkembangan ni pun tahu, rakyat Israel, keluarga tawanan pun tahu, tekanan ketenteraan kata Hamas tidak akan mengembalikan tawanan tersebut. Bahkan lebih pada tu, itulah yang menyebabkan tawanan tu mati. Dan kalau kita tengok ada beberapa tawanan yang telah dilepaskan dalam sesi pertukaran tawanan yang lepas, mereka sendiri kata bila antara benda yang paling mereka takut ialah apabila tentera Israel semakin menghampiri tawanan. Pada ketika itu, kalau tak mati kena bunuh tentera Israel, mereka akan mati dibunuh oleh pejuang. Sebab pejuang tidak akan memberi tawanan Israel secara percuma kepada musuh. Jadi apa yang Netanyahu buat ni tak sama dengan tajuk yang dia berikan. Bukan untuk membebaskan tawanan, tapi kita kena tahu di sana ada matlamat dari segi politik yang hendak dicapai oleh Netanyahu. Kita sekarang ni berada di bulan Mac. Netanyahu mesti membentangkan belanjawan dan bajet untuk tahun ni dan tahun depan, dan mesti diluluskan selewat-lewatnya sebelum berakhir daripada bulan ni. Jika dia tidak membentangkan belanjawan dan bajet dan tidak diluluskan, maka kerajaan akan jatuh, tidak ada bajet. Jadi kita semua tahu kerajaan Israel pada hari ini adalah terbentuk daripada gabungan-gabungan parti yang kesemuanya berhaluan kanan, ekstremis agama dan juga kaum Yahudi. Jadi mereka ni telah mengugut Netanyahu daripada awal lagi. Maknanya kalau tidak dikembalikan perang ke atas Gaza, mereka akan menjatuhkan Netanyahu dengan bermacam-macam cara lah. Mereka boleh tarik diri daripada kerajaan, mereka boleh mengundi untuk tidak meluluskan bajet yang akan dibentang oleh Netanyahu. Jadi oleh kerana itu, Netanyahu nak mengekalkan lagi kuasa dia dan juga kerajaan dia, maka dia mesti kembali berperang. Sekurang-kurangnya dia tunjuk untuk bulan ni tak apa dah perang, biar lulus dulu bajet itu. Lepas tu boleh kalau nak berunding ke tak mau berunding ke, kerajaan dia akan bertahan lah sekurang-kurangnya setahun dua lagi. Jadi itulah kita kena faham apa permainan yang cuba dimainkan oleh Netanyahu. Di samping memang Netanyahu dia nak menghapuskan Hamas tu memang dah, tapi mengapa sekarang dia lancarkan perang tu antara salah satu daripada tujuan yang utamanya. Bukan tajuk yang dia sebut tu nak mengembalikan tawanan perang tu, tapi lebih kepada nak menjamin kelangsungan kerajaan dia ni berjalan. Sebab dia sekarang ni pun ada banyak masalah dalam Israel ni, masalah mahkamah, masalah perpecahan di kalangan pasukan tentera, risikan dan seumpamanya yang sedang dihadapi oleh Netanyahu, pemecatan, peletakan jawatan dalam tentera dan juga risikan dan macam-macam lah. Tapi yang penting sekali bagi Netanyahu, keutamaan dia adalah mesti mengekalkan dulu kerajaan dan kuasa dia ni selama yang mungkin. Dan cabaran yang terbesar bukan masalah rundingan tawanan, bukan masalah tu masalah ni, tapi ialah masalah luluh dulu belanjawan dan bajet. Hal lain tu kita cerita kemudian. Jadi dalam masa yang sama juga mungkin mereka kita pun pernah cerita banyak kali dah sebelum ni, bahawa pentadbiran baru Amerika di Badan Tentera ni, mereka tidaklah suka sangat dengan perang ni kalau boleh nak dilakukan penyelesaian secara politik. Tapi dalam masa yang sama dia ada jugalah orang kata dia berunding Netanyahu, berilah kepada aku muka sikit, biarlah aku mulakan perang dulu supaya mendapat sokongan daripada orang-orang dalam kabinet dia ni. Lepas tu kita kira lain pula lah. Yang penting kita nak wilulu dulu. Belanjawan dulu. Itulah cerita dia. Dan memang kita tahu kalau kita baca daripada laporan yang dimiliki oleh Israel sekalipun, pelbagai isu yang timbul dalam Israel yang sebenarnya berkait rapat dengan survivor Netanyahu dalam politik dia.
dan mangsa kepada survivor politik dia ni adalah Gaza. Sebab kerana untuk dia nak meneruskan penguasaan dia ke dalam kerajaan dia menjadikan Gaza sebagai modal untuk bertapak di dalam negara dia sebagai Perdana Menteri. Dan kita tengok apa yang berlaku pada hari ini apabila rundingan demi rundingan yang berlaku telah gagal, dan memang Israel khususnya Netanyahu dihantar wakil pun orang yang tidak ada authority untuk berbincang pun sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama kita lihat juga apa yang berlaku di dalam Israel daripada apa yang berlaku dalam Gaza. Walaupun dalam Gaza ni laporan-laporan yang keluar daripada risikan Israel sekalipun mengatakan bahawa para pejuang telah berjaya membentuk kekuatan mereka kembali, menyusun kembali kepimpinan mereka. Mereka mengatakan bahawa Hamas telah berjaya merekrut sehingga 25,000 tentera yang baru. Saraya Al-Quds dapat merekrut sehingga 5,000 tentera yang baru, dan ini merupakan kekuatan yang baru, fresh, yang dimiliki oleh kedua-dua pihak ni untuk menentang Israel jika berlakunya peperangan darat kembali ke dalam Israel. Dan kita menyaksikan bahawa bagaimana dalam Israel sendiri Netanyahu nak mengekalkan kekuasaan dia memecah semua orang yang seteru dengan dia ataupun yang tidak setuju dengan dia. Dan ini telah disaksikan muka-muka yang terlibat dalam peperangan di Gaza sejak daripada awal dulu, daripada Menteri Pertahanan, daripada Jeneral Tentera, daripada Jurucakap Tentera, semuanya telah dipecat ataupun dipaksa untuk berhenti. Maknanya pecat direct ataupun dipaksa untuk berhenti. Dan yang terakhirnya yang menggemparkan Israel dalam minggu ini adalah bila mana Netanyahu telah membuat keputusan untuk memecat Shin Bet ataupun Shabak yang dimiliki oleh Israel. Shabak ni ataupun Shin Bet ni merupakan kumpulan risikan yang paling berkuasa di dalam Israel. Mereka tidak mempunyai kekangan politik untuk membuat apa jua bentuk risikan, membuat apa jua bentuk operasi-operasi, termasuklah Perdana Menteri lah. Dia boleh buat walaupun badan ni Suruhanjaya ni duduk bawah Jabatan Perdana, bawah Perdana Menteri direct. Apa yang berlaku, pengaruh kepada Shin Bet ni, dia ni orang yang terlibat dalam rundingan genjatan senjata yang pertama hari itu, dan dia telah berjaya menjadikan fasa pertama itu berjalan dengan baik ataupun berjaya dicapai. Dan Netanyahu cuba meletakkan segala kesalahan atas dia dan menekan dia. Dan Netanyahu mengatakan bahawa pengaruh ni, ketua ni, orang yang tidak setuju dengan dia, orang yang tidak boleh menerima arahan dia dan tidak sekepala dengan dia. Jadi kali pertama dalam sejarah Israel, pengaruh kumpulan perisikan yang paling power. Sebab kita pada dalam Israel ini dia ada beberapa kumpulan perisikan, antara yang paling terkenal lah Mossad dan juga Shin Bet ataupun Shabak. Shin Bet ni untuk dalam negara, Mossad ni untuk luar. Jadi orang menjangkakan selepas daripada ni hak dalam kena pecah dah, jangkaan hak luar juga akan dipecat. Dan khususnya sebab apa dipecat masa ni, kerana Netanyahu nak meletakkan segala kegagalan pada 7 Oktober itu ke atas kumpulan tentera yang telah berhenti dan juga kumpulan perisikan. Dan dia tak mahu mengaku bahawa dia antara orang yang gagal menjaga keselamatan Israel. Benda yang berlaku ni semua, macam Ustaz Amal kata tadi lah, semua yang terlibat, tokoh-tokoh utama lah dalam perang lebih daripada setahun ni telah dipecat, kecuali Netanyahu seorang saja. Daripada satu sudut, Netanyahu ni dia boleh lah, dia nak pecat orang tu, nak pecat orang ni, walaupun maknanya kali ke dia tu sepatutnya bertanggungjawab juga sebagai ketua negara. Tapi tak apalah, maknanya dia berjaya. Tetapi dalam masa yang sama, ada beberapa penganalisis dalam Israel sendiri mengatakan apa yang dibuat oleh Netanyahu ni sebenarnya berbahaya kepada Israel dari segi dia akan menyebabkan perpecahan yang amat besar di kalangan rakyat Israel, yang mana kita pernah cerita dah dulu. Secara umumnya kita kata kebanyakan pegawai-pegawai kerajaan yang besar dalam Israel ni, macam kita ada pengaruh Mossad, pengaruh Shin Bet, ketua angkatan tentera, dan pokok ni ia daripada aliran kiri sikit lah, bukan kanan sangat. Ataupun kita boleh kata mereka ni orang yang profesional dalam bidang mereka masing-masing. Bukan profesional dengan makna yang sebenar, maksudnya dari segi menjaga kepentingan Israel, menjaga negara Israel, keselamatan Israel itu, dari segi itulah. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, Netanyahu pecat orang ni bukan atas dasar profesional, atas dasar kepentingan peribadi. Jadi orang nampak belaka dah benda ni. Apa yang dibuat oleh Netanyahu ni bukan kerana Israel,
bukan kerana keselamatan Israel, tapi kerana keselamatan pribadi dia. Macam Ustaz Amal kata tadi, maknanya Shin Bet ni dia ada kuasa untuk mengisi dan begitu kuasa yang besar. Dia pun nak juga ditubuhkan jawatan kuasa untuk menyiasat kegagalan 7 Oktober, yang mana benda tu akan disiasat juga kepada Netanyahu. Jadi Netanyahu menganggap apa yang diminta oleh Shin Bet dan juga lain-lain ketua-ketua jabatan yang lain ni supaya dibuat siasatan secara telus berkenaan dengan kegagalan Israel pada 7 Oktober akhirnya akan kembali berbahaya kepada Netanyahu. Sebab tu Netanyahu nak pecah semua ketua-ketua jabatan dan pengarah-pengarah yang tidak sebulu dengan dia. Jangan ada orang bercakap pasal nak buat siasatan pada 7 Oktober ni, kita tak mau dengar benda tu. Jadi sebab tu dia pecah belaka. Tapi dalam masa yang sama ia menimbulkan kebencian dan juga kemarahan yang besar di kalangan khususnya golongan haluan kiri, kumpulan liberal, kumpulan yang memperjuangkan demokrasi, nak mengekalkan identiti Israel ini sebagai sebuah negara demokrasi liberal, bukan nak jadi kepada negara diktator versi Netanyahu ni. Jadi ada penganalisis di Israel mengatakan lambat ataupun cepat, dia kata Israel ini dengan keadaan yang ada sekarang, dengan pendekatan yang dibawa oleh Netanyahu, akan membawa Israel kepada perang saudara sesama dia sendiri. Jadi itulah kita kata, nak kata macam mana ya. Jadi walaupun kita tengok Israel perang di Gaza, sedih apa yang berlaku di Gaza, semestinya kita bersedih, tapi Israel sendiri bila dia melakukan kezaliman terhadap penduduk Gaza, Allah Ta'ala bayar juga perpecahan yang dahsyat yang berlaku sesama mereka, dan tu kita tak kira lagi. Maknanya desakan dan juga usaha yang dilakukan oleh keluarga tawanan perang menutup jalan, kepung pejabat Kementerian Pertahanan dan seumpamanya, dan mungkin pada ini kita akan menyaksikan ada demonstrasi yang lebih ganas lagi ya. Jadi Israel hancur daripada dalam, pecah daripada dalam kerana kezaliman mereka sendiri yang mereka buat di Gaza. Dan antara perkara yang menarik dalam Israel, Sadin, dalam 2-3 minggu ni lah, khususnya minggu ni pun dibangkitkan kembali isu yang hangat bila mana dikatakan bahawa terdapat pegawai-pegawai yang rapat dengan Netanyahu, pegawai yang berada dalam Jabatan Perdana Menteri, mempunyai hubungan dengan kota. Ini menarik di cerita ni. Maksudnya sekarang ni pihak pembangkang yang membenci kepada Netanyahu, mereka menuduh bahawa Netanyahu ataupun pegawai-pegawai Netanyahu ni mereka makan duit kota untuk membuat kerosakan di dalam Israel. Ni kita kata cerita yang menarik. Tapi tak tahulah cerita lagu mana dia buat, sebab tujuan dia mereka ni nak pecah je. Tujuan ni ialah untuk pecah. Tapi kita menyaksikan kesan dia kepada Netanyahu ni besar, sehingga kan Netanyahu ni mendapat tekanan yang kuat lah, sehingga kan baru-baru ni diriwayatkan bagaimana Netanyahu ngamuk dalam sesi perbicaraan dia dalam mahkamah. Maknanya hilang kita panggil dia bukan hilang waras, maksudnya hilang sabar. Mana hilang sabar, ngamuk lah macam orang ngamuk. Dia kata kerajaan pihak mahkamah, hakim negara ni hanya nak menyusahkan hidup aku jadi macam neraka dah, sebab oleh kerana kes ni seminggu 2 kali kena bercara kes dan sebagainya. Dia cuba untuk dalam bahasa lainnya lah, untuk mencari simpati daripada penduduk Israel. Dia kata aku telah berkorban banyak untuk negara ni, tiba-tiba membuat gini ke aku dan sebagainya. Dan ni semua drama, tujuan ialah untuk mengukuhkan, mencari sokongan sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Din tadi. Dalam keadaan masa yang sama, kumpulan, meskipun kita kata kumpulan daripada liberal dan sekular ni kuat menekan, tetapi juga daripada kumpulan ekstremis ni kuat menekan. Khususnya daripada kumpulan yang diketuai oleh Ben Gvir. Mereka mengatakan bahawa kalau Netanyahu tidak laksanakan perang ke dalam Gaza sekarang ini, kami tidak akan menyokong Netanyahu dalam pembentangan bajet yang akan berlaku. Dan akhirnya hari ini berlaku perang. Dan memang perkara yang maksudnya mengembirakan Ben Gvir. Dan yang keduanya berkaitan dengan Haridim. Dan hal ini masih belum selesai, di mana mereka cuba untuk mengecualikan Haridim daripada direkrut dalam peperangan dan sebagainya. Dan di antara perkara-perkara yang dilakukan oleh Netanyahu untuk mengekalkan kekuasaan ini, dan sepatutnya kalau tidak berjaya pembentangan bajet ni, mereka akan terpaksa menjalankan pilihan raya dalam tempoh 4 bulan. Dan kalau berjaya luluh bajet ni, Netanyahu kemungkinan akan dapat bertapak 2 tahun lagi. 2055, 2026 dia masih dapat menjadi Perdana Menteri jika bajet ini diluluskan. Tapi bagaimanapun keadaan di dalam Israel, kita menyaksikan bahawa
perpecahan semakin besar, dan sebagaimana yang disebut oleh Sa'di akan kemungkinan berlakunya peperangan saudara. Dan sebenarnya sebelum daripada perang ni pun hampir berlaku peperangan saudara di antara mereka. Tetapi yang pastinya walaupun apa jua yang berlaku, mereka semua bersepakat untuk mengambil tanah orang Palestin. Dan isu serangan ke atas Gaza dan juga tepi barat ni sebenarnya bukan sebab mereka simpati, tapi kerana mereka nak ambil tawanan semata-mata. Dan selepas daripada tu mereka nak melancarkan serangan, mereka nak menghancurkan tepi barat ataupun Gaza ni, tetap mereka sepakat kerana mereka berfikiran sama dari sudut Zionis mereka untuk menjajah tanah Palestin. Antara benda yang menarik juga lah berlaku dalam Israel ni, selain daripada kita cerita pasal masalah yang dihadapi oleh Netanyahu dan juga perpecahan dalam Israel, antara masalah besar juga ialah masalah bila Israel nak melancarkan perang semula kepada Gaza. Benda ni dia perlu kepada banyak ijraat lah, kepada urusan dan perkara yang mesti diambil kira, persediaan dia dan yang seumpamanya. Antara yang menariknya ialah bila dia nak melancarkan balik perang yang berlaku semalam, kita kata macam Ustaz Ahmad sebut tadi, ratusan orang syahid di Gaza, itu adalah serangan udara. Serangan darat belum berlaku lagi. Jadi untuk melakukan serangan darat ni, Israel perlu kepada askar yang ramai lah, kekuatan tentera dari segi tenaga manusia. Tapi bila nak melancarkan perang siri kedua ni, selepas gencatan senjata ni, dia mesti kena suruh dan kena panggil balik tentera simpanan. Masalahnya tentera simpanan separuh tidak melapor diri untuk melibatkan diri dalam peperangan kali yang kedua ni. Jadi jadi lari ke macam-macam lah. Sebenarnya Israel tidak mempunyai kekuatan tentera yang secukupnya lah kalau betul dia nak melaksanakan perang sekali lagi kepada Gaza. Jadi sebab tu tengok sekarang ni yang berlaku adalah serangan dari segi udara. Tapi kalau mereka betul-betul nak menguasai Gaza, mereka kena ada orang dia, askar dia sendiri yang masuk dan duduk di Gaza. Tapi itu tak berlaku sekarang ni. Dan ada seorang general ataupun panglima perang Israel lah, komander dia kata, serangan darat kalau Israel nak buat persediaan, Hamas hanya perlu 1 hari, Israel nak buat benda yang sama perlu kepada sebulan. Sebab apa? Sebab Hamas dia bukan kerajaan macam kerajaan negara Israel, dia kumpulan. Kumpulan ni tak perlu persediaan logistik, gini, kena ada tim perubatan, kena ada tim risikam macam Israel canggih, ada skema dia, ada format dia, ada peraturan dia. Dah, kalau tentera cedera siapa yang nak mari, Hamas tak boleh fikir benda gitu. Kalau mu cedera pandai-pandai mu lah, kalau mati syahid pada fisabilillah. Tapi Israel bukan gitu. Mana askar dia ni kena cukup. Kita nak masuk perang, kita askar lagu mana, bekalan senjata lagu mana, tim doktor lagu mana, tim perubatan lagu mana, bekalan lagu mana, kemah lagu mana. Jadi banyak. Jadi sebab tu dia kata sebenarnya kalau kita nak masuk perang balik di Gaza ni macam hari tu, sangat payah. Bukan satu benda yang mudah. Yang pertama masalah kita kata tentera tidak melapor diri tadi, separuh daripada tentera simpanan yang dipanggil tidak melapor diri. Lepas tu kita nak susun pelang pula, nak susun strategi pula. Lepas tu dengan bekalan senjata, dengan bekalan makanan, dengan perubatan, dengan apa benda. Sebab tu dia kata, satu operasi Hamas perlu racah 1 hari, kita perlu nak buat benda yang sama sebulan. Jadi benda ni bukan satu benda yang mudah. Jadi benda lebih kita kata, lebih kepada permainan politik Netanyahu lah. Tapi nak perang, mungkin Israel boleh hantar tentera dia masuk. Tapi kalau dalam keadaan persediaan tidak cukup, kita akan menyaksikan maknanya tentera Israel akan menanggung kerugian yang amat besar lah kalau berlaku pula perang sekali lagi. Dan kita menyaksikan bila berlakunya serangan daripada Israel ini sebenarnya ia juga menandakan kegagalan pihak yang menjadi orang tengah, perundi-perundi ni, khususnya mereka lah. Walaupun kita tahu Israel tidak akan melaksanakan operasi ini kecuali dengan izin Amerika. Dan ini perkara yang agak payah kita nak katalah, sebab sekarang ni boleh dikatakan satu-satunya cara yang boleh digunakan oleh Israel untuk menekan Hamas supaya menerima rundingan yang mereka nak. Bukan rundingan, maknanya kali kita tengok perbahasan yang berlaku berkaitan dengan rundingan, mereka nak. Apa yang nak dikehendaki oleh Hamas tidak pernah mereka patuhi, sehingga kan rundingan yang terakhir baru ni pun banyak mana yang mereka tidak patuhi. Dan perundi-perundi ini hakikatnya berpihak kepada Israel dalam membuat rundingan. Tetapi kita yakin dan percaya bahawa keteguhan yang dimiliki oleh para pejuang tidak akan goyah, sebab antara
keberjayaan para pejuang dalam rundingan ni ialah kerana mereka bersabar di atas tekanan yang diberikan oleh Israel dan mereka, sehingga mereka mengorbankan kepimpinan utama mereka. Dan ini suatu pengorbanan yang besar, dan kita yakin dan percaya penduduk Gaza juga mempunyai kesabaran dan keyakinan yang sama, dan mereka insya-Allah kita doakan dalam bulan Ramadan ini supaya Allah Ta'ala berikan kepada mereka keteguhan, ketabahan dan kekuatan, katakanlah berlaku peperangan kembali, supaya mereka mempunyai kekuatan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan umat Islam dapat bangkit bersama dengan mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Yaman atas apa yang berlaku ini. Dan kita juga menyeru kepada seluruh umat Islam. Kita melihat bahawa dan kita menyaksikan sekarang ini orang mula meninggalkan isu Israel dan mula mengambil mudah tentang apa yang kita boleh lakukan kepada saudara kita, sama ada dalam isu menyebarkan berita yang berlaku ataupun boikot ke atas apa yang kita lakukan sebelum daripada ni. Dan ini merupakan salah satu daripada usaha yang kita boleh buat lah. Kalau kita tak buat, kita nak duduk mana? Mana-mana tapak kita untuk berjuang bersama dengan mereka. Perang dah makan banyak pada orang dah bulan puasa ni. Dan sekurang-kurangnya kita boleh bersama dengan mereka, semangat kita dengan mereka, dan perjuangan mereka ni diberikan sokongan moral ataupun fizikal kita, insya-Allah. Dan berasa tu di antara beberapa perkara yang boleh kita kongsikan dalam pertemuan kita pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan bertemu kembali dalam episod yang akan datang. Jika sempat kita bertemu sebelum Aidilfitri, dan jika tidak sempat bertemu selepas daripada Aidilfitri, insya-Allah. Dan saya mewakili kru Ulas Sebentar untuk mengucapkan selamat menyambut bulan puasa yang berbaki ini, dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang akan berlangsung. Dan jangan kita gadaikan Ramadan yang ada berbaki ini dengan perkara yang sia-sia. Jadikanlah ia sebagai suatu tempoh untuk kita bersemangat mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dan menambah amalan kita di sisi Allah Ta'ala. Dan kita mohon dan doakan supaya Allah Ta'ala mengampunkan doa kita. Dan kita menutup pertemuan kita pada hari ini, innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Sesungguhnya ini adalah kerja jihad, sama ada kita mendapat syahid pada jalan Allah ataupun kita mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia dan juga akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam.